Bukan sembang kosong, BSK bukan sembang kosong. Anda keliru, usah ragu, tak pasti SPA bantu. Okey, bila calon bertanya tentang sama ada bila mereka menjawab satu soalan itu ataupun penilaian itu lagi cepat mereka jawab, lagi tinggi markah, tu tak betul lah. Jadi untuk calon, bila kita menjawab, kita jawab ikut masa yang ditetapkan. Ya, jangan terburu-buru, jawab dengan tenang dalam persekitaran yang kondusif, sebab setiap ujian yang kita sediakan tu mengikut jumlah soalan yang dikemukakan, kita dah ambil kira tempoh masa yang dianggap wajar ataupun munasabah untuk setiap calon menjawab. Untuk ujian penilaian psikologi kadet PTD ada lebih kurang 564 soalan dalam masa 3,5 jam. Jadi bagi setiap calon, kita nasihat gunakanlah 3,5 jam tu untuk menjawab dengan tenang tanpa terburu-buru. Dalam situasi di mana terdapat calon yang menduduki ujian psikometrik secara bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain dan beliau memperolehi keputusan yang tidak melepasi ataupun tidak berada dalam kelompok skor tertinggi, ada kemungkinan disebabkan soalan yang dijawab oleh rakan dan oleh calon berkenaan bukanlah soalan yang sama. Sebab sistem kita akan menentukan soalan-soalan itu dipamerkan secara rawak. Okay, kepada semua calon, good luck. Bukan sembang kosong, BSK bukan sembang kosong. Anda keliru, usah ragu, tak pasti SPA bantu.